Apa amalan untuk murah rezeki? Orang kafir dia kuat derma, kuat buat tabung tu tabung ni. Maka ditanya kepada ulama, di antaranya Syekh Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah ta'ala. Orang kafir ni yang kuat sedekah, kuat buat kebajikan, Allah balas tak di akhirat? Tak balas. Allah balas di dunia. Benda panjang umur, murah rezeki. Brigit Badar tahun 70-an punya pelakon filem Hollywood lah. Nah, Tuhan dia beri umur panjang, tua baru mati. Rupanya dia buka pusat kebajikan anak yatim dan anjing kucing yang terbiar. Tu ulama jawab panjang umur. Orang kafir yang kuat sedekah. Dah tu kafir panjang umur, murah rezeki. Dah kita Islam lebih lagi lah. Nabi kata tidak akan jadi kurang harta orang yang bersedekah. Maknanya Tuhan akan tambah. Kadang-kadang tambah harta, kadang-kadang tambah umur, kadang-kadang tambah benda-benda yang lain yang kita tak nampak, kesihatan. Sepatutnya kena lori minyak tu terbabah tayar pancik langgar kereta kita. Tapi kita cepat sikit langgar kereta belakang. 5 sekeluarga maut serta merta. Kita terlepas. Rupanya dulu masih kat Pandang Indah kita beri RM5. Tuhan selamatkan kita 10 tahun kemudian. Benda ni berlaku dalam kehidupan kita, kita tak sedar. Faham tak? Kalau siapa yang nak kaya, maka banyak sedekah. Siapa projek banyak tak boleh, bisnes kurang menjadi, restoran kurang orang dah, banyak derma. Tu petua kita dah ajar daripada dulu sampai sekarang. InsyaAllah dia akan jadi senang semula. Faham tak? Ingat, siapa yang berniaga kurang laku, projek kurang jalan, ekonomi meruncing sekarang, satu kaedah yang cukup terjamin. Bukan label berada jamin, Rasulullah jamin. Banyak derma, banyak sedekah. Tak percaya buat. Kita test dah, mustajab. Faham? Pernah tak dengar orang yang murah hati bankrupt? Ada tak? Tak ada.